Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Ishraq Zahir bin Khairul Nasri dari TV PSS Zuzuna, melaporkan secara langsung dari SMK Bandar Baru Perda sepenuh menyambut Hari Guru tahun 2026. Call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adel Zufri bin Muhammad Ruzai dari TV PSS Zuzuna. Sekarang saya bersama dengan Ustaz. Sila perkenalkan diri Ustaz. Nama saya Muhammad Khairul Hamzi bin Yusof. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya soalan. Ustaz, dalam banyak-banyak alasan hantar kerja sekolah, alasan apa yang Ustaz rasa kreatif? Alasan tak hantar je sekolah paling kreatif saya rasa dia beritahu dia salah bawa beg. Oh, Dia bawa beg sekolah adik dia. Tapi memang betul pun dia bawa beg adik dia. Jadi pernah berlaku lah. Memang pernah berlaku lah. Okey. Soalan kedua Ustaz. Jika ditakdirkan Ustaz masuk sekolah ini balik dan Ustaz didenda, Ustaz, cikgu manakah yang Ustaz rasa Ustaz paling takut? Ustaz Razali lah. Ustaz Razali. Ustaz Razali. Terima kasih Ustaz atas jawab soalan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adel Zufri bin Muhammad Ruzai dari TV PSS Zuzuna. Hari ini saya bersama dengan cikgu. Sila perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum. Saya Cikgu Arif. Okey, cikgu. Terima kasih. Cikgu, apakah perasaan cikgu selepas dapat menyarung kembali uniform ini? Okey, perasaan saya selepas dapat menyarung kembali baju keramat saya, semestinya rasa bangga lah. Rasa macam kembali pada zaman-zaman dahulu, zaman-zaman saya belajar dulu. Wah, terima kasih cikgu. Cikgu, apakah kenakalan yang cikgu pernah buat waktu sekolah dulu? Okey, kenakalan saya tak nakal. Saya budak baik sangat-sangat. Tapi saya buat cuti saya sendiri. Itulah kelebihan dan keistimewaan saya. Okey, terima kasih cikgu atas menjawab soalan tadi. Okay, Walaupun tema hari ini santai dan penuh dengan jenaka, tetapi mesej yang ingin disampaikan tetaplah sama. Di sebalik uniform yang dipakai, mereka ialah insan keramat yang melentur buluh dan membentuk masa hadapan kita. Selamat Hari Guru diucapkan kepada semua guru-guru SMK Bandar Baru Perda. Saya Muhammad Adel Zufri bin Muhammad Ruzai dan Saya Muhammad Ishraq Zahir bin Khairul Nasri. melapor dari TV PSS Zuzuna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.